Baik, Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi pada video ni, aku nak buat video berkenaan dengan cara nak buat database di PHP. Ya, kita akan gunakan full command PHP tanpa menggunakan MySQL admin lah. Punya UI tu kan. Okay. So nak cara mudah, aku akan ajak cara mudah lah, semudah yang mungkin. Dan aku akan explain lah. Okay, yang pelik-pelik, command pelik-pelik tu. Baik, untuk nak buat database, okay, nak buat database, nak buat table, hampa make sure paling kurang lah kena ada 4 file ni. File ni lah adalah orang kata macam fundamentals lah, fundamentals of kita nak buat database dengan table. Okay, so yang paling penting sekalian, file yang paling penting ialah checkcon. Okay, sebab apa checkcon? Okay, ChatDB ni yang dua ni hampa tahu lah kan. Okay, aku akan explain lah satu persatu file ni, apa fungsi dia. Yang dua ni kita tahu lah kan, yang ni kita buat database, yang ni kita buat table, yang ni kita akan buat comment lah. ChatDB ni kita nak check sama ada database tu wujud ataupun tidak. Tapi macam mana kita nak tahu kalau database wujud tu ke tidak? Kat sini lah di mana ia berfungsi. Checkcon. Apakah itu checkcon? Checkcon ni basically kita nak tengok sama ada kita ni dah berjaya connect ke database ke tidak. Nak percaya bukan database, PHP MyAdmin, ya, MySQL, ya. Nak bagi hampa senang faham dia macam ni lah. Okay, aku lapin kan, katakanlah kan, yang ni kita kan, yang ni kita lah. Okay, aku lapin siap. Yang ni adalah database. Okay, database kita macam ni. Now, in order kita nak berinteraksi, macam kita contoh kita nak letak form, kita nak letak data apa semua kan. In order kita nak letak masuk ke dalam ni, kita kena ada sebuah jambatan yang connect antara database dan kita. Apa dia jambatan tersebut? Iaitu con lah. Kita nak connect. Sebab con iaitu PHP lah, PHP con. Okay. So apa yang aku nak habaq dekat sini is, kalau tak ada file checkcon ni, kita tak boleh berkomunikasi dengan database di PHP MyAdmin ni. Yang ni. Faham tak? So function yang kita buat checkcon ni adalah untuk kita connect lah dekat database ni. Faham tak? Database. Okay. So bila apa dah faham dah apa semua, macam aku ulang balik lah. Kita make sure kena ada 4 file ni. Okay. So jom kita buat satu-satu. So kita buat checkcon dulu. Okay, so checkcon of course lah kita kena buat command PHP. Wah, apa benda kita buat command PHP. Astaghfirullah. Okay. Macam ni. Alright. So kita kena buat variable dulu. Variable dia ada 3. Nak mudah ingat, yang ni cara aku lah mudah ingat kan. Cara nak mudah ingat, apa ingat 3 akronim ni. SUP. Apa dia tu? Server name, username dengan password. Okay. So kita akan buat variable. Dia variable lah, variable. Okay, aku tulis sini lah, variable SUP. So server name sama dengan localhost. Ini kita buat localhost lah. Nama dia, sebab nama yang ni memang nama dia lah, memang dia punya nama asal dia. Okay, jangan pergi nama pelik-pelik lah, memang dia macam tu. And then kita buat username. Apa ikut sebiji ya? Memang kita nak buat database apa sekali pun memang dia akan yang sama. Username kita akan pakai root. Okay. Dan lastly kita akan pakai password. Password ni kosong lah. Okay, kosong. Dan bila semua ni dah siap kan, kita akan pakai ni di semua file. Semua file kita akan pakai. Yang ni orang kata macam basic lah. Basic lah yang ni. Okay, cumanya yang ni dia ada tambahan satu lagi lah. Okay, which is sekejap kau akan buat lah. Okay, aku letak siap lah. Okay, so tak apa, kita buat yang ni dulu. Okay, kita nak check con. Macam mana kita nak check connect sama ada database kita tu berjaya connect ke tidak. Okay, kita buat lagi satu variable, nama dia con. Yang ni penting. Con sama dengan mysqli underscore connect. Yang ni kita nak connect lah database. Nak connect apa dia? Nak connect ni. Okay, localhost. Aku buat yang ni. Kita copy, kita pak dekat sini. Koma. Okay, aku buat macam ni lah. Okay. Ataupun apa nak buat macam ni pun boleh kan. Okay. Bila hampa dah buat macam ni kan, make sure hampa tambah macam ni.
Dan sama jugalah kita juga akan pakai di sama lah. Macam ni. And so on. And so on. Okay. Aku rasa create table tak payah aku rasa. Ni. Tak apa. Kita akan settlekan yang ni dulu. Jangan lupa semicolon. Baik, so bila kita dah siap buat checkcon, kita dah berjaya connectkan ketiga-tiga ni, kita akan buat if else. Yes, kita akan buat control structure if. Kita akan ambil con ni sebab kita nak check sama ada yang ni berjaya connect ke tak lagi ke dalam MySQL. So kalau if berjaya connect kat sini, maka kita akan keluar echo berjaya sambung ke MySQL. Else kita keluar ni echo gagal. Kita sambung gagal adalah aku ambil ayat pendek saja. So ini adalah coding untuk checkcon. Faham tak? Okay, ini untuk kita nak coding untuk kita checkcon. Buat sini. Okay. Cara kita nak check, kita buka browser lah. Okay, macam ni. So, checkcon berjaya sambung ke MySQL. Jadi dia akan jadilah. Faham tak? Ni kita baru berjaya connect ke MySQL. Baik, seterusnya kita akan check DB pula. Check DB pula sama juga macam tadi aku buat. Macam tadilah kita dah buat sama, ikut sama seperti. Tapi kan aku cakap tadi kita tambah lagi satu variable. Lagi satu variable. Variable apa dia? Database. Database ni kan, untuk variable database ni, hampa nak letak nama database tu sama dengan kita create database lagi. Faham tak? Maksudnya macam ni. Yang variable database ni, nama dia kita akan letak dalam ni. Dan nama ni jugalah kita akan pakai untuk kita nak create database tu. Faham tak? So make sure sama lah. Katakanlah aku letak dalam folder study kan. So kita buat lah study DB, study database. I make sure juga jangan lupa kita akan tambah lagi satu variable. Okay. Dan sama juga kita akan ambil yang ni, kita paste saja. Okay. Berjaya berjaya database lah contohnya. Berjaya check database. Contohnya lah kan. Gagal berjaya melihat database. Buatlah ayat macam mana pun nak asaikan. Kita nak check DB ni sebab tujuan kenapa kita buat macam ni, sebabnya kita nak check sama ada database tu wujud ke tidak. Kita buat macam ni lah, database wujud. Macam tu lah. Okay. Jadi kita tak create lagi database. Jadi kita tak create lagi. Create ni yang ni. Yang ni kita je nak check sama ada database tu wujud ke tak lagi. So kalau yang ni database tidak wujud. Okay. So bila macam tu kita ni check DB. Ini error line 10. Call MySQL connect server name, username, password, database. Study DB. Silap tahu mana asal. Echo database wujud. Unknown database study DB. Angkot MySQL. Oh, lupa. Dia memang error. Okay. Dia memang error. Sebab apa? Sebab database tak wujud lagi. Database memang tak wujud lagi. So dia akan error. Okay. Dia akan error bila kita dah buat comment ke sini lah. Okay. So bila kita dah siap dua benda ni, dia akan error. Okay, dia memang akan error. Untuk yang ni lah. Untuk yang ni saja. Yang ni tak apalah. Sebab kita memang dah berjaya connect ke MySQL kan. Yang ni je kita tak check lagi. Sebab database tak wujud lagi kan. Okay, kat sini lah kita akan buat database. Okay. Nah, untuk database, kita tak perlu tambah yang ni. Tak perlu tambah. Sebab kita dah ada yang ni. Okay. Nah, bila kita dah tak buat yang ni, kita sama aja, teruskan saja buat yang ni. Nampak? If connect. Yang ni kita akan buat command. Okay, yang ni di mana kita akan buat database lah dalam folder, dalam file kita akan buat database lah. cmd db. Okay. Kita akan letak sama dengan. Yang ni kita akan pakai command database lah. Command SQL lah. Create database
study DB. Okay. Nah, satu lagi command. Okay, yang ni command dia adalah untuk command SQL. Macam mana nak mudah tahu? Aku akan gunakan command prompt. Command prompt ada CMD, command lah maksudnya. Command DB. Okay, so tu tandanya kita akan pakai SQL lah. Create SQL command. Okay. Now, kita dah create SQL command. Tapi kita tak run lagi tau. Kita tak execute lagi. Okay, ni baru macam, tolong buat Ustaz. Aku just bagi arahan tapi dia tak buat lagi. Dia macam blur lah kan. Dia tak tahu dia nak kena buat apa. So, macam mana kita nak execute arahan MySQL ni? Okay. Cara dia adalah kita akan memakai command. Buat je variable apa yang pernah. Tapi macam case aku akan pakai variable execute RESTDB lah. Ikutlah macam mana. Yang ni kita nak execute lah. So, yang ni execute SQL command. Ni sama dengan kita buat RESTDB CMD con ni query. Apa ikut sebiji saja. Dan dalam ni kita akan letak command ni tadi. Sebab apa? Sebab kita nak run lah. Kita nak execute. So bila dia dah execute, kita akan buat lagi satu lagi if else. Kita akan buat nested if. If di mana kita nak check betul ke dah berjaya buat database. If RESTDB echo database berjaya dicipta. Okay. Tak else kat sini. Kita copy je. Kita paste kat sini. Boleh gagal. Dia memang pening sikit tapi kita akan buat nested if lah dalam ni. Supaya kita nak check database berjaya dicipta dan database berjaya di check lah. Okay. So dia dah habis tang sini. And then kita ambil tang sini. And then kita dah check create database. Else database tidak wujud ni. Yang ni apa? Error. Buat macam tu lah. So yang ni lah untuk kita create database. Okay. Ini adalah command untuk kita nak create database. Faham tak? So, kan yang ni tak ada database lagi sebab tu ada error kan. Unknown study. Betul aku buat study DB. Okay. So, kita tekan je create database ni. Database berjaya dicipta. So, bila database berjaya dicipta, kita check balik yang check DB ni. Dia akan muncul database wujud. Now, nak tahu macam mana bukti dia, copy ke sini. Okay. Kan tadi aku buat database nombor study DB kan. Okay, kita akan cuba refresh balik dan dia akan muncul study DB. Okay. Ini untuk database. Now kita nak buat table pula. Okay. Baik, untuk table, ni dia ada satu lagi function lah. Satu command lah, aku panggil command lah. Command untuk kita nak create table. Okay, macam create database ni kita tak ada satu command atas ni kan. Untuk create table kita memerlukan satu command iaitu include apa? Include check DB. Okay, sebabnya table, kita nak buat table, kita mesti kena ada database kan. Dan bila kita nak check database, kita mesti kena check sama ada database tu wujud ke tidak. Okay, sebab kalau tak wujud, macam mana macam mana table tu nak berdiri secara sendiri kan. Okay, so mesti kalau nak buat table mesti kena ada database. Macam mana kita nak tahu? Kita kena check lah. Macam mana nak check? Boleh include checkdb.php. Okay. Nah, dekat dalam ni kita akan terus buat comment. Okay, kita akan terus buat comment kat sini. Sana. Yang ni sama juga. Nah, dekat sini kita akan buat comment cmd tbl sama dengan create table study. Kita buat macam ni lah. Okay. Tak semicolon. Okay, dekat sini kita dah buat create table. Dalam kurungan ni kita nak letak value apa. Contohnya aku letak age integer. Lagi apa lagi?
Aku letak name lah. Name. Yang ni aku tak letak ID ya. Name varchar 10 not null. Letak kosong. Apa lagi? Apa lagi ya? Kita letak apa lagi ya? Okey lah, kita letak ni lah. Favorite food. Contohnya lah. Favorite food kita letak ni 20. Not null. Okay. So kita dah buat satu command untuk kita nak buat table. Tapi macam aku sebut tadi, ini adalah arahan, tapi kita tak bagi tahu dia suruh execute. So macam mana kita nak execute? Macam ni lah. Ingat balik yang ni. REST con query yang ni. So kita ambil yang ni. Kita buat yang ni. So kita buat REST DBL con query cmd dbl. So execute SQL command. Okay. So kita dah buat command yang ni. Okay. Now kita nak run semua ni adalah dengan menggunakan con query. Okay. Dan letakkan dalam parameter dia adalah cmd-dbl. So macam mana nak tahu sama ada kita punya SQL command ni function ke tak? Yang ni lah kita buat if else tu. Itulah function dia. Okay. If REST-DBL ni berfungsi, echo table berjaya dibuat. Else echo table gagal dibuat. So dia akan jadi macam ni. Okay. So dia jadi macam tu. Tadi create TBL. Database wujud. No database selected in line 22. REST TBL CMD TBL. Aku silap tahu mana. Kita check. Aku check balik ya, error dekat mana. Okay, aku dah check kesilapan aku. Sebenarnya aku salah tang sini. Yang ni kita tak perlukan dah ni. Yang ni. Sebab kan check DB kan. Check DB dia dah ada dah. So kita dah tak perlu buat lagi. Kita buang saja. And kita boleh terus move on ke command dia saja. So kita sepatutnya akan berfungsi dengan cara elok lah. Create table dan database wujud. Table berjaya dibuat. Yang ni aku buat cantik sikit lah. Okay. Buat cantik sikit. Sama juga lah untuk yang ni kan. Okay. Table berjaya dibuat. Okay. Now dia akan error lah bila aku refresh sebab table tadi already exist. Okay. Kalau kita refresh sekali dia akan wujud lah. Tapi kalau refresh lebih pada sekali dia akan keluar error sebab table already exist. So bila kita check kat sini kita run kita fresh balik dan dia akan muncul table study ni. Okay. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni tentang cara-cara untuk nak mencipta database dengan mudah menggunakan PHP. Ya. Tapi sebenarnya boleh je kalau nak pakai kat sini ya, tapi takut kadang dalam soalan dia akan minta kita menggunakan PHP. Okay, tapi kat sini kau akan ajak dengan cara mudah lah. Okay, so itu sajalah video kita pada kali ini. Ya. Assalamualaikum.